Korang tahu tak, ramai orang buat ceiling dan dinding tapi tak tahu beza jenis-jenis board. Bila dah siap baru sedar, sepatutnya bukan guna yang ni lah. Masalah paling biasa, pilih material ikut harga ataupun ikut cakap orang, bukan ikut fungsi sebenar. Padahal setiap jenis board tu ada kegunaan dia sendiri. Jadi hari ni saya nak explain dengan mudah perbezaan antara moisture resistant board dan SCG cement board supaya korang tak salah pilih nanti. Jadi yang pertama adalah moisture resistant board ataupun MR board. Board ni memang direka untuk kawasan yang ada kelembapan ringan. Okey, untuk moisture resistant board ni sesuai untuk ceiling bilik air yang dry area sahaja, dapur, ruang dalaman, indoor. Dan kelebihannya pula lebih ringan, installation pun lebih cepat dan kemas, surface lebih smooth untuk finishing, sesuai untuk indoor area, lebih jimat kos. Jadi, yang kedua pula adalah SCG cement board yang ini. Okey, untuk SCG cement board ni pula sesuai untuk kawasan yang selalu terdedah kepada air ataupun cuaca macam Malaysia zaman sekarang ni kan. Hujan, panas tak tentu, kan? So, guna SCG cement board. Sesuai untuk dinding bilik air yang basah, kawasan luar rumah, outdoor, tempat yang selalu kena air macam saya cakap tadi itulah. Lepas tu kelebihan cement board ni tahan air dan kelembapan yang tinggi, lebih tahan lama, kuat dan kurang risiko rosak akibat moisture ataupun kelembapan. Ada fire resistant untuk sesetengah jenis cement board. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang lagi bagus, sama ada moisture resistant board ataupun cement board, tapi mana yang lebih sesuai dengan tempat penggunaan. Untuk moisture resistant board sesuai untuk indoor dan kawasan lembap ringan sahaja tau. Ingat tu, kalau kawasan yang selalu kena air ataupun lebih ekstrim, cement board lebih sesuai. Kalau salah pilih bukan sebab material tu tak bagus, tapi sebab tak guna pada tempat yang betul. Jadi, nak dapatkan cement board ataupun moisture resistant board, boleh kontak kita sekarang. Kedai kita dekat Taman Sri Manja. Boleh datang kedai ataupun call saya. Okay, bye-bye.